taper yang saiz 3 inci punya, panjang lah. 29. Okey. 229 punya mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright. Be yourself, we got rain all the time. Okay. Untuk video kali ini, video saya akan pasang part-part daripada aftermarket punya lah. Okay. Untuk motor saya lah, yang saya dah beli. Okay. Video ni mungkin panjang, tapi saya akan buat part 1, part 2, part 3 macam tu lah. Ok, kita teruskan lah. Ok, ni saya dah buka lah. Saya dah buka kan dia punya arm standard punya. Ok, kalau sana arm standard. Jadi kita akan pakai arm 3 inci lah. Ok, saya pakai arm 3 inci dari brand Pro Taper punya lah. Okay, yang 3 inci punya. Okay, ni dia arm Pro Taper punya 3 inci. Sebelah sana tu standard punya. Okay, cuma dia panjang 3 inci lah. Panjang sikit lah. Okay, nanti saya pasang dekat RS. Tengok macam mana. Okey, itu je pemasangan arm Pro Taper yang saiz 3 inci punya, panjang lah. Okey. Kita sambung next video lah. Saya nak tukar apa ni? Mono shock. Okey. Tapi mono shock ni, okey, saya dah buka lah. Okey, ni yang asal. Okey, ni asal. Nampak kan? Berat tu. Okey, padu. Yang asal. Okey, yang ni asal spring dia tebal sikit. Spring tebal. Okey, kali ni saya nak tukar kepada Monoshock Superfly ya. Okey, Superfly. Okey, Superfly. Ni dia. Project E Plus. Ni dia. Okey. Okey, ni dia. Dia punya saiz pun lebih kurang nak sama je, cuma dia rendah sikit-sikit je. Okey. Ni saya beli yang 229. Okey. 229 punya mm. Okey, ni dia. Cuma dia tak berat sangat lah, boleh lah. Cuma dia punya ni tak tahulah, dia punya keberkesanan dia tak tahulah macam mana kan. Saya harap okey lah, tak ada masalah. Okey, ni dia Superfly Race Research. Saiz lebih kurang sikit lah, sama je tu. Tak apalah, kita try lah pakai ni. Harga pun boleh tahan juga lah. Tak kisahlah siapa-siapa nak pakai, boleh beli, tak ada masalah kan. Ni yang boleh adjust ni, dia boleh adjust. Okey, dia ada bagi ni sekali. Okey, dia ada bagi Helen key punya tempat adjust ni sekali dalamnya. Semua ada. Ni untuk adjust dekat sini ni. Okey.
Ni. Sini tempat adjust dia. Okey. Dia boleh adjust lah. Adjustable punya lah. Okey, tak apa. Kita try pasang nanti. Kalau ada, okey lah. Okey lah. Kalau korang nak pasang mono ni, kau kena kabel bawah ni. Okey, kabel bawah ni kau kena buka sikit. Lepas tu kau kena tarik tune macam ni lah. Okay. Untuk masukkan mono dalam tu lah. Okey, saya beri ikat lagi. Saya dah masukkan. Nanti kita ikat lah. Tengok macam mana. Alright. Okey, kita dah masukkan yang bawah pula. Gas tepi mana? Tepi basah lah. Kita ikat je lah. Kan. Okey, kita ikat. Terbalik pula. Kita ikat kemas-kemas lah. Oh, kalau tak ikat kemas-kemas kan. Kita kena ikat kemas-kemas. Bagi dia clear. Ini safety oh. Kena safety betul-betul lah. Super dengan spray arm kat nanti. Lepas kita pasang sebelah kaki, sebelah dekat pemijat kaki, sebelah brake ni dengan sebelah gear ni, kita kena ikat kemau-kemau. Ini dua ni arm dengan ni memang kena safety. Jangan main-main lah. Alright. Ok, dah siap pasang Monoshop Superfly ni. Ok, nampak lah. Tapi korang kena kunci kuat-kuat dah sikit lah. Kena lock kuat-kuat sikit. Bahaya. Ok. Alright. Ok, itu saja untuk video kita pasang Monoshop Superfly. Kita jumpa di lain video lah. Video sambungan dia boleh. Alright. Be yourself, we got rain on the time.